Baru ni Perdana Menteri Malaysia mengumumkan, Kementerian Kewangan mengumumkan pemotongan sebanyak 8.33 bilion bajet Malaysia. Daripada kementerian mana yang dipotong? Kan? Kementerian Kesihatan yang menteri dia daripada Amanah 3 bilion 3.06. Kementerian Pendidikan Tinggi, menteri dia daripada UMNO dipotong 2.39 bilion. Kementerian Dalam Negeri, PKR 674 juta, 674 juta. MOF sendiri telah memotong bajet mereka sendiri iaitu 664 juta. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di mana UMNO, Timbalan Presiden UMNO dipotong bajet sebanyak 571 juta. Kementerian Pertahanan di mana Timbalan Presiden sekarang bukan Timbalan lah, naib Presiden UMNO 508 juta. Kementerian Pendidikan yang diterajui oleh PKR 466 juta. Jumlah 8.33 bilion. Daripada ini semua, mana Kementerian DAP? PN ni pembangkang. Apa juga jadi, PN of course will show reaction. Kan? Reaksi ditunjukkan ialah tindakan PN apa dia? Menyatakan sokongan kepada Datuk Jalal kalau Datuk Jalal nak jadi MB. Itu dia. Makna dah tarik 14. Kenalah cari MB baru. Jadi Datuk Jalal ni ada 14. DAP je ada 11. Mereka ni ada 17 kan. Jadi kalau Datuk Jalal nak jadi MB, kita bagi. Majoriti memang boleh membentuk kerajaan. Kerajaan ni 36 aja di Negeri Sembilan kan. Tetapi persoalan dia ialah memang mereka sebenarnya tidak mahu. Orang UMNO kena faham. Kamu kata UMNO kena kotai, dan sekarang ni memang ada peluang. UMNO boleh jadi ketua. Tidak boleh jadi ketua sebab UMNO tu sedang dikuasai oleh kelompok-kelompok yang memang sedang selesa menjadi AMDAP. Sedang selesa menjadi AMDAP, menjadi kuda tunggangan kepada DAP. Akhirnya mereka tak bertindak. Kalau nak bertindak dah boleh dah pun. Kan? Tapi persoalan yang lebih nyata ialah UMNO memang dikawal oleh DAP buat ketika ini. Apa yang Datuk Jalal buat, saya sokong. Datuk Jalal hero. Datuk Jalal berani. Tapi akhirnya Datuk Jalal sebenarnya terlupa yang dia duduk tu bukan UMNO ketika dia masuk. Yang UMNO sekarang ialah AMDAP. Sebenarnya hari Rabu ni, 6 April, lusa lah. Kan? Semua Pakatan Harapan akan melakukan ceramah perdana. Dua respon saya, ini masalah PH. Mereka ni dah menguasai media, mereka dah menguasai semua benda, kan? Tapi masih nak buat ceramah perdana. Bila pilihan raya ni? Nak buat ceramah perdana. Ini menunjukkan mereka panik dan mereka terpaksa membuat program tepung tawar, pulih semangat. Kumpul orang-orang dia jerit, pulih dia balik semangat kan. Tapi memang apa berlaku Negeri Sembilan ini meruntuhkan semangat dia, kan? Kedua ialah pilihan raya ini kita tengok yang takut dengan pilihan raya ini adalah PH, khususnya DAP. Kenapa DAP takut? Mereka sendiri tersentak apabila bagi makan orang Cina datang. Kat Sabah ni 3-4 hari sebelum pilihan raya tu, saya berada di Sabah hampir sebulan lebih, kan. Saya tengok, Cina ni komplain banyak, tapi bila buat majlis makan malam apa semua ni kan penuh orang. Tapi akhirnya masyarakat Cina langsung tak bagi tempat pada DAP, kosong DAP. Ini lama sejarah tak pernah DAP dapat kosong dah. Ini kosong. Dan kalah ni bukan dekat Lahad Datu. Bukan dekat ni kampung-kampung. Kalah di bandar-bandar. Kan? Kalah mereka. Okey, baik. Jadi akhirnya yang ketakutan sekarang ni ialah antaranya Melaka. Sebab Melaka nak pilihan raya. Boleh dia cadang apa? Dia cadang bukan tak nak pilihan raya, dia cadang darurat. Sebab apa? Keadaan ekonomi huru-hara, kita kena istiadat darurat. Kan? Begitulah cemasnya mereka. Jadi
untuk pilihan raya serentak, kan, saya melihat bahawa mereka melihat pilihan raya itu perlu serentak. Dan saya percaya ada kemungkinan pilihan raya ni akan dikumpulkan 2-3 negeri dan sebagainya. Uh, tapi saya tak rasa serentak dengan Sarawak. Oh. Sebab kena faham, Sarawak ni dia bukan seperti Sabah. Memang Perdana Menteri tak boleh kawal Sarawak. Kan? Jadi apa yang berlaku ialah kita kena bersedia. Pembangkang, dia bukan soal pembangkang. Rakyat yang melawan rejim perlu mempersiapkan pasukan, elok-elok pergi. Kita kena berdepan dalam pilihan raya. Sebab baliknya pilihan ini pilihan raya. Kan? Kena menang. Dan pilihan raya ni bukan ada pingat emas, perak, gangsa. Tak, dia menang kalah ada dua je. Kan? Jadi kita harus menyusun gerakan kita. Ni balik-balik kepada gabungan paling kuat Perikatan Nasional lah. Jadi kena gabung. Jangan orang ni tak nak, orang tu tak nak, parti ni tak nak, parti kena gabung. Ya, betul. Kepada sahabat-sahabat UMNO, orang-orang Melayu dan sebagainya, ini peluang untuk kita menyatu kekuatan, bukan saja soal parti politik, tapi soal abata. Abata, agama bahasa dan tanah air ini bukan penyedap ucapan. Rakyat bukan hanya penyedap ucapan, tapi ia adalah intipati perjuangan itu. Yang seterusnya kepada bukan Melayu, kita kena faham. Kenapa berlaku 13 Mei? Ketidakstabilan itu muncul apabila majoriti rasa tidak selesa. Jadi timbullah huru-hara. Kunci kestabilan ini, share, kek ni negara ini ada formulanya. Ada orang tua tinggalkan kita. Kita pernah berada pada trek yang betul sehingga kita digelar Harimau Asia. Walaupun ketika itu pembangkang tetap ada komplain. Tapi kita berada di tempat yang betul. Hari ini mari kita bersama-sama menginsafi semua benda yang berlaku. Saya ada salah, kamu ada salah, semua orang buat salah. Tetapi kita bersama dengan nilai baik kita menyatu kekuatan dan saya melihat Perikatan Nasional juga perlu memperbaiki diri dengan membuka ruang. Semua yang menentang rejim, yang nak kebaikan negara perlu disatukan di bawah Perikatan Nasional. Pilihan raya kali ini kita kena buat pilihan raya di mana rakyat melawan rejim. Dan rakyat payungnya adalah Perikatan Nasional. Saya percaya dan yakin. Semua ini Allah susun untuk jadi pengalaman berharga dan untuk jadi pendidikan berharga kepada kita semua. Belajarlah menginsafi semua perkara. InsyaAllah Malaysia adalah tempat kebangkitan akhir zaman yang terbaik yang antara yang dijanjikan itu. Pertama hari ini saya dapat penyelesaian luar mahkamah dengan Yang Berhormat Nik Nazmi, di mana tanpa melibatkan kos, kes tersebut ditarik di atas persetujuan. Dan ini kena faham betul-betul. Pertama yang saya nak sebut ialah saya buat laporan polis menyerahkan dokumen-dokumen bersangkutan dengan perjanjian tepi. Yang saya sebut perjanjian tepi ni maksud apa? Rancangan Tempatan Banjir, lepas tu ada perjanjian tepi di mana siapa dapat projek dapat SST daripada rancangan tempatan banjir, kena sign, pulangkan sekian-sekian peratus kepada orang. Dia ada akaun proxy tu. Saya dedahkan syarikat lawyer tu, saya dedahkan semua dan saya serah pada polis dan saya menyerahkan saksi sekali kepada polis dan SPRM. Maka sidang media saya itu saya sebut bahawa ketika menteri yang lepas iaitu Tuan Ibrahim Tuan Man, dia kamu kritik kerana harga sekian-sekian saya sebut. Tapi tahu atau tidak rancangan tempatan banjir harga makin tinggi dan ini saya percaya
berkaitan dengan komisen. Kan? Hmm. Saya serahkan semua. Akhirnya saya disaman. Tapi saya sebut tidak pernah ada ketika mana-mana masa saya mengatakan Nik Nazmi yang korup. Saya kata something happen dalam kementerian. Dan Nik Nazmi telah melepaskan peluang yang terbaik untuk ketika dia menteri jadi siasatan tu. Jadi Nik Nazmi pun sekarang sudah melawan di jalanan bersama dengan Rafizi, mencari jalan tengah. Okey, baiklah. Jika ada saya dia terbeban ataupun merasakan saya fitnah dia, saya minta maaf dan kita selesai. Kan? Itu. Tapi kes itu tetap kekal. Saya tetap desak polis dan SPRM kena siasat. Okey. Kedua, Cik Kubat, kalau macam tu, lawan je lah sampai ujung. Kan? Kenapa tak lawan sampai ujung? Okey, ni saya nak bagi tahu. Saudara, saya menghadapi 4 kes pertuduhan jenayah. 5 kes pertuduhan jenayah. Maksud dia akta hasutan tu masuklah kriminal. Kan? 5. Yang memungkinkan saya masuk penjara. Kan? Itu saya berdepan. Saya tak ada pilihan. Tak boleh nak pilih-pilih. Dan kemudian saya juga berdepan dengan hampir 7 tindakan undang-undang sivil. 7. Jadi saya kena pilih. Kan? Dulu betul masa zaman saya ni berjuang bersama dengan bekas ketua pembangkang kita. Ketua pembangkang dulu ada seorang nama Anwar Ibrahim. Kan? Saya bersama tu, kamu buatlah apa kes. Lawyer siap, semua siap kan. Sekarang tak. Kita kena buat sendiri. Kan? Saya pernah cuba untuk ada kes kumpul dana awam. Kan? Mintalah sahabat-sahabat apa semua didema. Tapi masalahnya paria-paria penjilat di keliling Muhyiddin Yassin terus serang fitnah. Oh, ini QR, pengemis QR. Itu satu bab lah. Kan? Saya tak nak panjangkan bab itu. Tapi tak apalah, saya usaha. Kan? Saya usaha. Alhamdulillah ada peguam-peguam yang menginfakkan diri mereka macam Rafiq, sahabat kita ni, Ustaz pun bukan ini jadi lawyer saja-saja ni kan. Tapi kos dia Ustaz, bila nak siap paper, bila nak pergi mahkamah tinggi, Ustaz nak pakai intern, itu kita kena minta dekat klien. Untuk duit, Ustaz pergi mahkamah, tak apa, klien tak payah. Ustaz pun nak berbakti, nak kongsi perjuangan tu, kan. Tapi nak siap semua tu, klien bayarlah. Kan. Itu saya kena bayar. Dan setiap kali Johor ke mana ke, takkanlah saya nak, okeylah, saudara Rafiq dah korban dah ni. Kalau dia buat kes ni puluh ribu, Ustaz buka file, Ustaz pun peguam, Ustaz tahu kan. Tapi soal dia Rafiq tak ambil. Tapi takkanlah pergi 2 kereta, Rafiq pergi ke Johor, saya tak fikir duit minyak, duit makan, tempat tinggal dan sebagainya. Ini tahu perkiraan yang saya buat. Saudara, saya tak ada orang bayar dalam perjuangan. Saya berniaga sendiri macam tadi kan. Ustaz pun terkejut. Kerja apa? Cuci kapal terbang. Kan? AIC. Okay, tak apalah, satu bab. Tapi saya bekerja. Duit pendapatan yang seharusnya ini hak keluarga saya ambil. Dan saya sama berjuang. Kan? Alhamdulillah, orang rumah pun tak komplain. Anak-anak pun happy. Allah ganti dengan anak-anak sihat. Orang rumah pun bahagia. Selesai. Kan? Tapi soal dia yang saya nak begitu, saya terpaksa pilih. Antara kes yang saya utamakan sekarang apa? Kes-kes melibatkan ATM. Sabri Zali apa semua ni. Okey, itu memang we stick, tidak akan surrender. Kan? Contoh kalau kita follow, contohnya ialah kes kan. Kes Wahab, dia saman saya. Kan? Saya kata okey, ketika tu tak ada kes lain, saya follow sampai ujung. Ya akhirnya saya menang. Saya menang. Tapi saya menang berapa? Saya menang 10,000. Belanja lebih. Tapi tak apalah, menang Ustaz kan. Kan? Saya menang. Kan? Ada kes kita follow sampai hujung, kita menang. Tapi sekarang kes ada 7 kes civil. Saya terpaksa pilih. Kerana itu Nik Azmi saya ni. Sebab saya tahu saya ada kes yang besar seperti tentera, seperti apa kan. Kita ni. Kan? Tapi saya nak bagi tahu kepada Anthony Lok, saya dengar sahabat-sahabat kata bila kita kaitkan Negeri Sembilan ni Lok dan sebagainya, sebab kita sangat clear macam mana duit tu masuk apa semua, kita sangat clear. Lok
ini try lah. Sebab orang-orang besar dalam Negeri Sembilan sangat marah dan teruja kamu nak bawa kes tu ke kes mahkamah. Tapi soal dia takut tak takut, saya manusia. Tak? Saya manusia, Ustaz. Kan, saya pun takut. Kan? Saya ada anak bini, saya pun kena fikir. Tapi soal dia, siapa, kalau saya tak buat, saya berfikir macam ni, siapa nak buat? Ada orang lain bercakap, tak apalah bercakap lah. Kan? Tapi akhirnya, saya terasa, tak apalah. Saya infakkan diri ni, saya pergi jugalah. Dan Allah tak balas saya daripada segi pangkat, daripada segi duit, kan? Adalah, tak adalah miskin. Boleh bergerak, boleh isi minyak tu, alhamdulillah. Tapi Allah bagi saya, dan sepanjang saya berjuang, Allah bagi saya kehebatan apa? Ada sahabat-sahabat. Itu nikmat saya lah. Orang yang tak bukan daripada perut mak saya, boleh datang hadir macam adik-beradik. Ustaz, itu nikmat saya. Dan ni, kalau saya nak cakap, orang tak faham. Sebab saya je faham benda tu.